malakas na dikaaman maanalis ka after na berahmat kaya alhamdulillah. Amin. Menu berbuka kita hari ni. Bedil sudah berbunyi, tapi saya tak sempatlah nak ambil gambar bedil dia. Cuma kah aje. Cepat ya. Rupanya banyak bot orang sewa tu seberang tu. Oh, semua bot-bot yang disewa tu. Ujung sana pun banyak juga buku yang disewa. Jadi pergi ke jeti mana apa pun panggil tu? Pak Ali. Jeti Pak Ali tu dia ujung museum tu. Jangan masuk ke titik air. Simpang titik air tu pergi terus nampak sungai. Situ ada jeti. Jadi anda boleh sewa bot ni. Saya bilang tadi 12, masuk banyak lagi. Jadi yang tersisa sikit lagi ni bolehlah berbuka puasa di muara Sungai Terengganu bawah drawbridge. Kita tengok drawbridge. Malakas na dikaaman maanalis ka after na berahmat kaya alhamdulillah. Amin. Menu berbuka kita hari ni. Bedil sudah berbunyi, tapi saya tak sempatlah nak ambil gambar bedil dia. Cuma kah aje. Banyak bot berbuka puasa. Ramailah orang berbuka puasa dalam laut. Siap main bunga api lagi Selesai dah berbuka di tengah air ni. Ya, okey kan? Mabuk. Boleh makan dalam air mabuk. Memang bagus jugalah suasana berbuka puasa di apa ni orang kata, di tengah-tengah air ni. Satu pengalaman baru. Dengan air.
telefon tu. Ambil, Bi. Pi, saya ambil. Pi. Okey, selamat bersih kita berbuka puasa ataupun